Maka sebab itu pada saya rancang apa amal yang nak dilaksanakan satu. Amal ni kadang-kadang tidak mesti yang besar-besar Kak Imi kan. Betul. Kita target 365 hari. Berapa kali kita nak solat awal waktu? Ni kita panggil azam akhirat. Apa KPI yang kita nak buat? Jangan ikut orang. Ni kita kata tak mau berlumba dengan orang ni. Orang tu kemampuan dia berbeza. Yang kita ikut kemampuan kita. Kemudian Quran kita. Ni setahun ni Allah Ta'ala bagi ni. Letak dah aim dalam kepala. Berapa kali kita nak khatam Quran. Berapa kali kita nak qiyamul lail. Berapa banyak kita nak sedekah. Ini semua perlu dirancang tuan-tuan puan. Sebab itu kalau kita tengok orang yang bekerja. Pasal apa dia boleh kerja itu menjadi efektif? Sebab dia ada apa yang dirancangkan. Ramai orang berjaya merancang untuk dunia. Tetapi dia gagal untuk merancang akhirat. Ni kita paling takut. Adakah kita juga orang-orang yang gagal merancang untuk akhirat tuan-tuan puan? Ni yang Allah Ta'ala sebut fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Rasakan pasal apa dulu atas dunia hang buat tak reti dengan aku, dulu tak mau buat amal soleh, rasakan ini balasan-balasan kepada orang yang zalim atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah rancang tuan-tuan puan. Yang kedua apa kita buat dalam perlumbaan di dunia? Yang kedua mesti kita laksanakan. Ada orang rancang skipnya banyak kat ini tu kan. Masya-Allah. Sebab itu mesti dilaksanakan. Dah dilaksanakan. Yang ketiga tuan-tuan puan, yang paling penting apa? Ikat dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah rumah kita teguh berdiri diikat dengan batu bata, maka hayat hidup kita ni tuan-tuan puan tak boleh lari, mesti diikat dengan ikatan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.